Selamat datang ke Studio Apa Kehe. Hari ini edisi khas, edisi Apa Kahing. Okay. Apa itu? Surprise. Terima kasih YB kerana meluangkan masa bersama kami. Kita tahu YB pun busy dengan parlimen kan. Macam susah nak nampak YB kadang-kadang ni. Kalau waktu parlimen tu sempatlah saya hujung minggu saya balik kawasan, Jumaat, Sabtu, Ahad untuk turun padang. So sempat juga hari ni lah turun ke beberapa tempat di kawasan. Okay, thank you YB, thank you. YB, I nampak video tadi YB turun kawasan disebabkan worry about banjir kan. Ya, betul. Dalam seminggu dua ni memang ramai yang agak bimbang. Sebab mula dengan musibah banjir yang besar yang berlaku di negara jiran, di bahagian selatan Thailand, Hat Nhai. Dan kemudiannya ribut tropika Senya itu telah pun tiba melandai di bahagian utara dan baru beberapa hari ini ke bahagian selatan Perak dan juga Kuala Lumpur, Selangor. Dan lihat kepada bencana itu agak membimbangkan. Betul. Dan kalau untuk konteks Perak, saya dah lihat kepada jumlah PPS yang dibuka, angka itu masih lagi meningkat dan belum ada tanda-tanda yang mana air belum surut lagi lah. Buat sementara ini memang saya mengambil langkah yang berwaspada dan sempat saya turun ke padang untuk melihat, meninjau beberapa tempat hotspot yang berlakunya banjir kilat sebelum ni, contohnya Ampang Baru, di Pekan Azaki, Sungai Rohkam, di Maju Rapat dan kemudiannya di Kampung Pisang, dan tempat-tempat ni telah pun dipasangkan pam air, rumah pam, yang mana Sungai Rohkam telah pun lama ada. Cuma baru ni dicuri kabel. Betul. Curi kabel, orang yang tak bertanggungjawab, yang tidak berhati puruk langsung potong kabel dan menyebabkan rumah pam tu tak berfungsi, mujur, tidak berlakunya banjir pada ketika itu. Dan telah pun beroperasi juga di Taman Maju Rapat yang dibina oleh Majlis Bandara Ipoh. Dan di Ampang Baru dibina oleh Pusat Khidmat lah, oleh kami dan JPKK Ampang Baru. Dan setakat ini dilaporkan di Parlimen Gopeng, setakat ni okey, terkawal. Keadaan terkawal lah. Ya, baik. Sebab I tengok ada report dari MAT kan, that banyak kawasan YB pun berkemungkinan terjejas. Yalah, itu sebab saya nampak notis tu. Notis yang dilaporkan, yang dimuat naik melalui website ataupun melalui pejabat daerah, yang mana dikatakan beberapa tempat yang berdekatan dengan sungai mengalami risiko yang tinggi. Sebab di kawasan saya ada Sungai Pinjinya, ada Sungai Rayanya, dan dekat tu ada Sungai Kinta lagi. So memang saya cukup bimbang dan saya telah pun keluarkan arahan kepada Pusat Khidmat supaya terus memberikan tumpuan, memastikan untuk kerja-kerja pembersihan. Kalau tempat yang perlu kita untuk buat balik sistem saliran peparitan tu, kena buat dengan cepat lah. Tim YB soal on standby mode lah. Ya, termasuk ahli majlis. Ya, sebenarnya saya pun soal on standby mode. Tapi okey, mujur lah. Kan, at the moment tak ada apa-apa yang serius lah di kawasan YB. Okey, YB, since I have you around, sejak APEC lagi pun tak ada chance sembang dengan YB. I nak tanya sebenarnya apa jadi dengan kita kan, K-pop punya orang kan, mesti nak tanya sikit tentang Korea. So just nak mungkin YB boleh share experience YB di South Korea waktu persidangan APEC bersama PMX dan delegasi dari Malaysia lah. Sebab I nampak gambar-gambar ada G-Dragon. Itu penting G-Dragon. I hampir lupa. G-Dragon. Kan? Lepas tu kita pun YB pergi private jet bersama PMX lah. Ada. Yalah, dalam rombongan itu saya bersama dengan ahli Parlimen Tenggara. YB Man bersama-sama dalam delegasi lah hadir ke sidang kemuncak APEC di Gyeongju, Busan. Dan itu pun telah rasanya 3 minggu lepas kot rasanya. Dan waktu tu
kami hanya hadir 3 hari saja. 3 hari bersama dengan PM untuk menghadiri beberapa mesyuarat. Sudah tentu sidang kemuncak, dan kemudiannya ada pertemuan dengan syarikat-syarikat dan pelaburan yang berpotensi, yang berminat untuk melabur di dalam negara kita. Dan dalam persidangan sudah tentu dia membuka mata saya lah, sebab lihat kepada agenda yang dibincangkan pimpinan-pimpinan yang hebat di seluruh dunia yang turun, hampir-hampir seluruh dunia lah, APEC kan. Dan saya berkesempatan jugalah dalam mesyuarat berjumpa dengan Jensen Huang, CEO dan founder Nvidia, dan juga beberapa pelaburan lah yang berminat ke Malaysia. So to me dia satu pengalaman yang baru, dan dengan usaha yang gigih oleh pasukan MITI, pasukan PMO dan juga PMX, saya rasa bab ni kita tak boleh nak petikai lah, sebab memang PM turun naik ke beberapa negara dan telah pun menunjukkan kedudukan Malaysia di peta global itu sangat penting, baik dari segi kestabilan benua ASEAN dan juga Malaysia sebagai tarikan pelaburan-pelaburan utama yang kebelakangan ini tiap-tiap tahun hampir kita memecah rekod pelaburan FDI yang masuk ke dalam negara kita. So bab ni memang kita kena bagi kredit yang sepenuhnya kepada tim dan juga kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri. So cakap tentang tapi I pun agree dengan YB. PR PMX memang world class lah, dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain, seperti bila Presiden Amerika turun kan, Amerika Syarikat, Donald Trump kan, yang you know that PR stunt, the PR movement kat airport sana, that dance walaupun banyak orang kat social media kutuk, tapi I think that was world class lah. Sebab kita suka tengok show Amerika kan, macam talk show kan, everyone is talking about PMX. Even talk show Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel semua. So that is something stunning lah untuk I think yalah, waktu tu memang Malaysia dijadikan perhatian dunia waktu itu, sebab baru saja kita selesai sidang kemuncak ASEAN yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan utama, Donald Trump, Li Qiang dari China, dan pimpinan daripada Afrika Selatan, dari Brazil dan sebagainya, dan disusuli dengan persidangan kemuncak APEC. So waktu tu memang boleh dikatakanlah Malaysia jadi highlight dalam tempoh 2-3 minggu pada ketika itu. Wow, that time we are so proud to be Malaysian. So okay YB, since you are around kan, kita pun boleh lepak kan. Kita mungkin boleh ulas sikit isu-isu semasa politik ataupun wajah-wajah politik, tokoh-tokoh politik di negara ini. So seperti YB tahu, kebelakangan ini ada banyak isu. The paling happening one ialah isu Albert Tay dengan bekas setiausaha politik Perdana Menteri Datuk Samsul Iskandar. Kenapa semakin slow bunyi? Yalah, bimbang. Takut orang dengar. Nak tanya tapi takut orang dengar. Okay. So actually saya pun nak tanya secara general saja. Nak tanya keadaan macam tu sebab kita selaku parti reformasi, bertemakan reformasi. So isu-isu sebegini bila ia berlaku, is it going to impact the party, or what is your pendapat about the current situation, and you think that is this going to over ataupun dia akan prolong macam mana, sebab kita pun nak tahu what YB thought about this. Of course saya tidak akan ke komen yang terperinci lah tentang kes ini, dan saya percaya undang-undang yang sedia ada akan mengambil tempat untuk buat siasatan yang terperinci dan membuktikan sama ada bersalah ataupun
di sebaliknya. Namun saya dalam kesempatan ini kan, apabila ditanyakan soalan yang agak kritikal ini, ingin saya memanggil memori rakan-rakan, terutamanya mungkin dari kalangan keadilan ataupun untuk penyokong-penyokong kita sebelum ni. Kalau kita boleh recall, kita pernah terkejut dengan satu isu, Lingam. Okay. Correct. Dia sama macam taktik yang sama juga, dengan video klip dan juga ialah beberapa stunt politik yang berlaku. Dan waktu itu yang merakam tu adalah logo Pen. Ingat lagi? Ya, logo Pen yang kemudiannya bertanding dan menang di Parlimen Kelana Jaya waktu tu, tak silap saya. Dan ketika itu, apa yang kita tuntut? Kita tuntut satu siasatan yang terperinci. Dan waktu itu sebab melibatkan institusi kehakiman, kita memohon, mendesak untuk mengadakan satu RCI untuk menyiasatkan kes ini secara terbuka. Dan kalau kita adalah pemimpin yang berprinsip dan kita memperjuangkan kebenaran, keadilan, maknanya kita harus meletakkan satu prinsip yang sama ke atas kes yang berlaku pada hari ini. Saya tidak menuduh siapa yang betul, siapa yang salah. Ialah dia ada beza. Dulu logo Pen dia tak tersabit dengan apa yang berlaku dengan Apete. Apete tu terang-terang, dia gila sikit lah. Dia mengaku dia bagi duit lah. Aku sudah bagi duit sorokan lah. Kenapa tak deliver lah. Aku nak claim balik duit lah. Tak dapat lah. Aku bagi berapa duit lah. Beza. Tapi pentingnya adalah prinsip dalam insiden-insiden seperti ini. Apatah lagi dia melibatkan pimpinan kita. Saya tidak berhasrat untuk backup siapa-siapa. Tetapi yang penting kena backup prinsip yang kita perjuangkan selama ini. Menuntut keadilan, menuntut satu prinsip ketelusan apabila berlaku isu-isu sebegini. Dan perkara ini sudah tentu dia akan ada kesan terhadap kepimpinan dalam negara kita. Dan malah sebab beliau merupakan bekas setiausaha politik kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan perkara ini akan memberikan kesan yang langsung kepada PM. Dan memang rakyat tengah perhatikan apakah kita akan menggunakan satu prinsip yang sama dalam mengadili isu ini seperti mana yang berlaku pada kes Lingam dulu, korek dulu, dan isu yang berlaku sekarang yang kita nampak dalam print screen dan video yang belum tentu lagi, saya tak nak tuduh, belum tentu lagi kesahihannya. Dan biarlah agensi penguatkuasaan untuk siasat secara mendalam, dan janganlah siapa nak backup dalam perkara ini. Kalau siapa yang lagi backup akan lagi nampak kita gelabah dan nak sorok sesuatu daripada ketulusan prinsip keadilan dalam kes ini. So PRN besok yalah besok PRN Sabah. Ya. Besok. So this thing, do you think it will affect the result untuk besok? Yalah, of course dia akan ada I think that's kesan. The intention, kan? Dia ada kesan. Dan kalau lihat kepada episod-episod yang terbongkar ini, nampak perkara ini adalah sesuatu yang terancang. Mula dengan isu yang dibawa oleh Ahli Parlimen Pasir Mas, Surah Sokongan. Dan kemudiannya ada video clip, ada print screen dulu, lepas tu ada video clip. So impact itu sudah tentu akan ada kesan pada PRN Sabah. Dan ialah kita sekarang dah boleh kata water under bridge lah. Kita hanya boleh lihat perkembangan yang terkini. Dan yang paling penting sebenarnya saya ingin nak ulangi, apapun kesan terhadap PRN, menang ke kalah ke atas faktor ini, tetapi yang penting kita kena menunjukkan parti ini masih lagi kekal dengan prinsip yang ada. Walaupun mungkin
ada kemungkinan berlaku, tetapi wajar untuk kita sentiasa memperingatkan diri sendiri apabila berjawatan, berkuasa. Ujian yang paling besar sebenarnya adalah pada ketika ini. Berbanding dengan waktu jadi pembangkang, ujian kena tangkap, kena tahan, kena simpan dalam lokap, penjaga. Sebenarnya ini jauh lebih besar ujian itu. Ujian apabila ada kuasa main time. Ya. So YB, since sorry I tanya soalan-soalan macam ni, tapi that's a very good alasan. Nanti saya kena ni lah. saya kena pulau lah. Tapi ini ulasan yang sangat neutral, and also like what YB mentioned, bagi let the law do the work lah, let the agency berkenaan lah, instead of kan komen banyak sangat kan, mengattack, you know. So okay YB, since dia lama YB, so berapa lama kat parlimen ah? Oh, I think berbulan-bulan ah. So 2 bulan ah. Sejak bulan Oktober akan bersilang sampai 5 hari bulan Disember, minggu depan last. Minggu depan last lah. Ya, Oktober. betul. Oktober ni you. Tapi macam lama, mungkin kita rindu lah. So okay YB, recently dekat parlimen ada apa-apa, anything special YB, maybe boleh update kita. Ada kala kita miss out kan, tak tengok parlimen panjang sangat kan. Dia sidang parlimen kali ni dimulakan dengan beberapa sesi penerangan menteri tentang ART trade agreement. Lepas tu ada about the ART, sorry I must stop you. Ya. Nanti. Ya. Lepas tu ada pula pembentangan bajet. Dia panjang lebar sebab dia mulakan dengan pembentangan, lepas tu perbahasan dasar diluluskan, lepas tu perbahasan di peringkat jawatan kuasa yang mana kita berada sekarang. Akhirnya Isnin, MITI merupakan kementerian yang paling last sekali untuk diperbahaskan dan akan melakukan pengundian. Dan minggu depan ada beberapa rang undang-undang yang baguslah, rang undang-undang anti-bully, rang undang-undang finas dan sebagainya yang akan diperbahaskan sehingga hari Khamis nanti. Next week lah. Ya, next week. Ya, betul. Okay, tadi YB you mention ART. Recently Tun Dr. Mahathir attack on ART. Semua pun kata agreement ada clause yang unfair to the country. So YB, you got any explanation on this? Technically or generally? Baik, saya ialah tentang ART sebenarnya saya pernah komen. Okay. Saya pernah komen dari sudut saya selaku ahli dalam jawatan kuasa pilihan khas parlimen bagi pertanian apabila ditemu ramah oleh Kop Blue. Saya memang ada go through lah ke semua dokumen. Dokumen yang utama, lepas tu appendixes dan sebagainya. Dan kalau kita lihat memang dia ada beberapa perkara yang masih lagi kita perlu dapatkan penerangan daripada MITI. Itu sebab salah satu permintaan saya adalah supaya select komiti yang berkaitan, yang berbabit dengan klausa-klausa dalam ART itu perlu meminta kementerian-kementerian yang berkaitan untuk memberikan keterangan. Contohnya, apabila cerita pasal pertanian, kita lihat dalam ART ada sebut tentang kebenaran untuk daging lembu diimport ke dalam negara kita. Dan kalau ikut cara dululah, dia perlu oversight by kita punya JAKIM for halal certification. So dia kena pastikan kebersihan, mematuhi syariah, traceability dan sebagainya. Dan kalau lihat dalam ART itu, saya masih lagi tak pasti sebab dia seolah-olahnya JAKIM tidak perlu lagi untuk membuat lawatan ke kilang. Tetapi dipantau kilang itulah. Production Manufacturing Company itu, pengkilang itu dia buat mematuhi syariah
dan oversight by third party oversight body yang diiktiraf oleh JAKIM. That's it. So bermaknanya dia mungkin ada kelompongan kat situ, dan ia akan mencetuskan mungkin akan ada kebimbangan tentang kesihatan awam dan juga credibility halal certification untuk pengkilang-pengkilang yang dulu JAKIM boleh masuk kilang dan buat pemantauan, dan sekarang hanya dipantau oleh third party oversight body. So kesemua contoh-contoh inilah dia membangkitkan kebimbangan dan tanda-tanda soal, dan saya lihat harus kita menjalankan mesyuarat, memanggil kementerian yang berbabit untuk bicarakan perkara-perkara yang berkaitan. Dan sebab memang kalau lihat dalam art itu, dia ada masa untuk kita laksanakan tanggungjawab masing-masing. Tempoh 6 bulan lebih kurang 6 bulan tak silap. Dia klausa boleh tukar lagi lah. Dia kena ada satu berbincangan dan lebih teliti lah. Sebab ada perkara-perkara yang detail lagi yang membolehkan kedua-dua pihak untuk memperincikannya. So definisi ayat ni itu kena dapat persetujuan dua-dua pihak. Itu sebab kalau perkara-perkara yang dia tidak memihak kepada kita dan memihak kepada sebelah saja, saya rasalah perlu kita ada selective renegotiation balik, dan jangan lihat agreement ini sebagai satu agreement yang ikan mati lah. Dia sepatutnya adalah satu live agreement yang boleh kita sentiasa lihat dan negotiate sepanjang masa. And improve lah, mungkin ada apa-apa improvement yang boleh in between kan. Betul. Okay, YB, since you spend time dekat KL for months sejak Oktober lagi, ada juga launching Kesum dan Fleximart dari inisiatif IO Malaysia, social enterprise. Sebenarnya YB, saya personally nak tanyalah ini sebagai seorang kawan. Saya amat tertarik dengan inisiatif ini IO Malaysia sebab dia revive social enterprise. Sebenarnya social enterprise ini sejak dulu lagi bila saya kerja di bank, memang tak banyak usahawan yang minat untuk involve dalam social enterprise. Sebab tak untung besar. Betul. The reason sebab dia tak untung besar. Then second of all, mereka tak rasa ini konsep is workable, kan? Tapi dengan mulanya Kesum dan Fleximart, we can see of course the first few weeks nampak overwhelming lah the response, right? So YB, I sebenarnya tak tahu sangat you ada involved ke tidak, tapi I nampak video dekat Facebook, the trailer, your face come first dalam sesi setting up. So mungkin YB you can share to me and share to our penonton more in depth about this initiative. Okay. Maybe saya bukan orang terbaik lah untuk share tentang inisiatif ni, sebab kami pun tahu inisiatif ini digerakkan oleh YB Rafizi Ramli dan juga pasukan IO Malaysia yang terdiri daripada sekumpulan anak muda yang bagi saya cukup kaliber dan sangat rajin lah. Tapi saya sebagai salah seorang lah, mungkin saya bantu dari tepi lah. Saya mengambil sebahagian kecil saja sebenarnya untuk membantu dalam Fleximart dan memberikan komen-komen lah. Sebab dulu saya pun pernah terlibat dalam FMCG industry. Sundries, toiletries pun saya pernah jadi salesman dulu. Dulu lah. So adalah kenalan kawan-kawan, saya boleh perkenalkan kepada mereka. Ada juga persatuan Sundries Goods and toiletries industry yang saya boleh perkenalkan kepada mereka untuk memudahcarakan mereka ini yang
rajin tetapi kurang pengalaman dan networking dalam bidang ini. Tapi memang saya rasa kagum lah sebab mereka ni walaupun pengalaman tidak banyak tetapi mereka sanggup untuk turun dan buat kerja, dan dalam fasa permulaan sampai sekarang boleh saya kata dia agak stable. Mula-mula memang overwhelming, tetapi pentingnya is actually consistency lah, in terms of quality control makanan, in terms of adakah sentiasa menjadi tarikan kepada customer-customer, terutamanya macam di Fleximat kan, dia dikelilingi oleh banyak chain store tau. Mission ada, Caji ada, Family Mart ada, 99 ada, memang keliling. So dia sesuatu yang sangat challenging, because social media, social enterprise, dia konsep dia adalah untuk mendapatkan pulangan kepada equity investor dan juga kepada operator, yang mana mereka anak-anak muda ni lah, mereka boleh menjanjikan juga selain gaji dapat juga pulangan kalau untung itu baiklah. Dan yang paling penting sebenarnya dia membantu komuniti. Kalau lihat kepada produk-produk dalam Fleximat dan Kesum, memang pada harga yang sangat mampu milik. Nasi dia 49, barista coffee 490, dia punya nasi ataupun mi kari pun 49. So nak cari memang tak dapat dah. Tapi yalah, masih ada orang yang kritik lah, ni macam tak besar portion dia. Tapi pada masa yang sama, orang dia melangani kedai-kedai chain store yang ada bintang, yang ada semua chain store tu, dia mahal-mahal lah, 15, 18 pun sanggup belanja. So saya rasa usaha ni patut kita terus memupuk usaha ini. Dan yalah, kalau lihat kepada hasrat tim ni, memang mereka takkan puas hati dengan 2 kedai je. Akan dibuka dengan banyak lagi lah cawangan-cawangan di tempat-tempat lain lagi, selain membantu anak muda menjadi usahawan muda dan juga menawarkan sesuatu yang murah. Dan dia sebenarnya adalah satu cubaan untuk menurunkan harga-harga pasaran juga sebenarnya. So yalah, something is good lah actually. Ada plan nak bawa masuk Openg? Openg ada investor. Cari investor dulu. Ada potensi juga. I think quite good lah. Saya pernah pergi 2 tempat lah. I think model Kesum quite straightforward. Fleximat dia required more technical knowledge lah, sebab you ada banyak barang kan. And then the competition for retail tu memang quite intensive. So Kesum I think is doable. So kalau bolehlah kita cuba. Boleh juga. Tengok siapa nak invest, sila DM ke apa ke kalau kita buka di Ipoh boleh ke? Rasa boleh. Ipoh pun semakin mahal makanan sekarang. Mahal. Orang KL datang. Orang Singapura datang. Betul, mahal. Ramai pelancong-pelancong. Right. Okay, YB, sebelum kita go further, just nak tanya YB, any update YB berkenaan dengan kawasan? Mungkin you pun boleh tanya ada apa-apa yang kita kena update you berkenaan dengan either isu kawasan ataupun ujian saya kepada ahli majlis. Okay. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Come on. Memandangkan sekarang dah sampai ke penghujung tahun. Okay. Chris pun sekarang sudah masuk tahun ketiga menjadi ahli majlis, seperti saya menjadi wakil rakyat. So maybe Chris bolehlah kongsikan sedikit sebanyak apa yang maybe janganlah 3 tahun ni kritikal sangat. What is your view lah for the past year? Apakah yang you punya rasa pencapaian ataupun something yang tengah you bangunkan di kawasan bawah zon you? Okay, saya jadi guest hari ni, bangga. Okay. First of all, sebenarnya first tahun pertama dan tahun kedua saya banyak fokuskan kepada program. Sebab masa itu saya masih orang baru di kawasan, orang tak kenal saya,
kan. Saya masih still new lah. Yeah, to young the lah, market. young. I know young. I know you are young. Young to the market, still new to the market. So kita masa itu I fokus my program. Dalam 1 tahun kita buat 4 ke 5 program besar secara besaran, dan tahun kedua kurang sikit. Tapi pada tahun ketiga fokus di zon rapat setia, mula lain. Kita fokus on pembangunan. First 2 years of course kita mohon and all the process, and third year kita mula nampak result. Ya, seperti kawasan di Hillview sekarang, ini adalah bagi saya personally, saya rasa bagi saya memang satu pencapaian, sebab penduduk di sana memang dari mulanya I kenal mereka dah cakap dah kawasan ini banjir untuk 25 tahun dah. Tak ada sebarang action ataupun walaupun mereka cari ahli majlis lain semua, tak ada apa-apa berlaku, tapi now finally, ya, of course dengan sokongan dan dukungan dari YBU and also YB Chai and also YB Sandra, ESCO yang meluluskan projek ini from JPS. Tapi the effort we can see result. I personally, I think pun bila kita turun kan, kita tengok benda macam ni, I felt happy lah. Bagi saya ini adalah pencapaian lah YB, bukan anything else lah. Saya tak rasa saya perform, tapi saya rasa at least something that we do our best, ya. Ada beberapa dah, macam minggu ini akan ada turapan 5 jalan di zon, cost 50,000 satu jalan, 5 jalan 250,000 start esok. So ini bagi saya merupakan satu pencapaian, sebab we can benefit the community dan juga penduduk, bukan setakat program. Ada kala program kita bagi mereka gembira sekejap, but the thing is the long term one tak function lah. So I mean, this is what I learned throughout the years. And paling penting sekali, I think these few years is kerjasama lah. I think we had a very good team over here. Semua pun sanggup tolong each other. I think that is very important. Ahli-ahli majlis di zon lain seperti zon Simpang Pulai dan zon Ampang, dan juga rakan-rakan di Pusat Khidmat. Sebab kita bukannya nak ambil kredit siapa lebih hebat. Kita more into like, you know, let's work together. Teamwork lah. Teamwork. I think this is also very important di kawasan Gopeng. Kita ada teamwork. Ada orang tengok bukan kita macam tak ada teamwork, sebenarnya kita ada. Banyak benda yang saya cari ahli majlis lain untuk bantu mereka betul-betul tanpa questioning, terus turun bantu. So I think this is very very important lah. Then apa lagi ya? Ataupun begini, ialah dalam banyak-banyak perkara, sudah tentulah ada banyak cabaran, ada peristiwa yang manis, yang pahit berlaku. But maybe kalau saya tanyakan, apakah peristiwa yang dalam tempoh setahun ni yang Chris rasa paling sweet lah? Moment, yalah, selain orang puji you handsome lah. Tak ada lah. Selain orang puji you cakap elok, pandai nyanyi. What is actually the sweetest memories that you had for this past year? Past years atau this year? This year. For this year. This year untuk kerja lah, dari segi kerja. Sebenarnya normally the sweetest memory is when people give you compliment. Bukannya kita suka orang puji, tapi when people give you compliment, you felt that kerja you have done something good for them. Puas hati lah. Puas hati. Ya, bukannya kita hebat, tak hebat pun. Memang banyak benda sendiri, personal benda pun tak dapat settle. Tapi ada kala when we can solve people's issue, memang something that sweet moment lah. But still, for me the sweetest moment this for the past few years is still when you get the result that your place is going to naik taraf. That's when you super dapat result SPM 10A lah. Betul. You macam dapat, semua A, tapi you nak inform your parent lah. So nak inform penduduk, when you inform the penduduk, you see their reaction, the one betul-betul money cannot buy lah. That kind of feeling. You ada nak kongsikan apa-apa perancangan tahun depan ke? Ataupun apa yang nak buat dalam masa terdekat? Maybe can share a bit? Okay. Sebenarnya for next year onwards, I mula plan nak back to more active in program.
Okay. The reason why this year langsung tak banyak program, satu ke dua program saja. Sebab our community we focus more into naik taraf pembangunan dan juga settle isu aduan. Sebab saya pun ada dapat komen, ada kala we focus so much on program, people come back to me and say, ini aduan pun belum selesai, itu pun belum selesai, you pun masih nak buat. The money you spend on program, might as well you settle that thing. You know, that kind of comment we get. Tapi we want to show that kita ni, how to say, balance. Program pun kita tetap buat. Then at the same time, aduan pun kita cuba selesaikan secepat mungkin. Ataupun ada benda like what you say lah, problem everyday arise kan. So kita cuba apa yang kita boleh. Tapi untuk next year, saya nak, I mean we got the plan together with our JPP. Kita nak pertingkatkan program first, then second thing, ada beberapa tempat lagi kita looking to naik taraf lah. Okay, seperti kawasan di Ipoh Jaya and so on. So sekarang pun I think YB tahu kita punya apa dia, Madani, Taman Madani, Taman Rekreasi Madani also mula aktif. Very happy every time I lalu there Sabtu Ahad petang, I tengok banyak orang. That place used to be tak ada orang langsung. Saya pun ada rakan-rakan, I got a few banyak Malay friend tinggal di kawasan pun keep saying thank you that you have done something to this padang. But actually sebenarnya bukan I have done something to this padang, is seluruh jentera punya kerjasama, you know, with YB support and all this kind of thing. Only this thing can work. So so for next year again, I harapkan paling penting ialah banjir. Okay, actually banjir like sekarang whatever happen kan, kalau boleh zero lah in our kawasan. At the moment, actually these few days dia raining kan, quite heavy kan. Setiap hari I guna my phone, I call, ada isu banjir. No. When the answer all no, the happiness you get is actually ada satu lagi isu yang kita perlu atasi sama-sama. Yang mana kita pernah jumpa dengan Timbalan Menteri Petra tentang projek pembetongan yang masih lagi berlaku dekat Gunung Rapat. So memanglah, I mean of course yang monitor closely adalah Chris dan juga pejabat pusat khidmat. Dan perkara ini memang kita masih lagi mendesak untuk percepatkan proses. Harap-harap dengan selesai projek ini, kita boleh betul-betul turap semula jalan utama Gunung Rapat dan juga jalan-jalan persekitaran di situ, termasuklah di Taman Cembalang Emas, dekat area-area dekat Ampang dan Sungai Rokam dan sebahagian Pekan Rezeki. I think that will be another major challenge untuk kita juga pada tahun depan. Tapi any since like that, just tanya, any progress tentang tiada lagi sebab masih lagi memerlukan kelulusan daripada MOF. Okay. So saya rasa mungkin kerja-kerja tu dia akan dilakukan tahun depan. So I will monitor closely dalam hal itu untuk memastikan peruntukan dapat kita salurkan secepat mungkin. Okay, thank you YB. Ayo, hari ini saya jadi guest pun saya pun rasa terharu. Okay YB, sebelum kita end this episode, YB, PRN Sabah besok, during our recording lah besok, ada sebarang projection. What is your projection for the result? Dia pun ada turun beberapa turun kan untuk Sabah. Actually saya saya turun 2 kali lah untuk membantu berkempen di Sanakan. Dan kalau lihat kepada konteks terkini, I think dia akan berlakunya tiada satu parti yang akan outnumber, yang akan memegang majoriti untuk menubuhkan kerajaan dengan satu parti ataupun satu coalition sahaja. Dan kalau lihat kepada mood pengundi, masih banyak lagi yang bicarakan tentang local issues. Of course, di so-called local party dia cuba untuk mempromosikan slogan Sabah for Sabahan. Dan untuk blok kerajaan pula yang GRS, BN, PH lebih kepada menonjolkan pencapaian-pencapaian di peringkat persekutuan, yang mana telah pun selesaikan beberapa perkara dalam MA63
tentang dasar-dasar yang telah pun mendapat sambutan yang bagus, SARA umpamanya dan sebagainya. Kalau lihat kepada ucapan-ucapan pimpinan lah, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. So saya lihat memang agak tegang dan saya tidak melihat lagi siapa yang lebih dominan dalam pihak ini. So apa-apa pun, sebab Sabah punya kompleksiti adalah terlalu banyak parti. Betul. Dan dia ada juga selain daripada warisan, selain daripada blok kerajaan, dan juga ada suku kaum KDM dan suku-suku kaum yang lain yang memiliki audience masing-masing. So saya setakat ini tak nampak lagi, but apapun saya rasa lepas PIN ini dia akan ada satu kerajaan perpaduan di peringkat negeri. Ya, so tapi siapa yang mengetuai menjadi ketua menteri itu, dia mungkin akan mengambil masa seperti mana yang berlaku di pusat pada PIU yang lepas. So dia neutral, jawapan yang neutral. Pusing-pusing macam tak jawab. Macam tak jawab. But yeah, betul. As long as result, inilah berprinsipkan the way our party is lah. Kita depending on the result, jangan pakai tembak cakap apa pun kan. No lah, I think PRN kali ni pun agak menguji lah wisdom Sabahan. Sebab selain daripada local issue, actually to me kalau tanya saya kan, dia lebih kepada actually Sabah dia lebih kepada isu pengurusan. So kalau lihat kepada peruntukan yang diperuntukkan kepada adun-adun di situ, jauh lebih tinggi. Di Perak 300,000. Di Sabah berapa? Juta, babe. Berjuta. Macam ahli parlimen lah. Macam ahli parlimen. Malah lagi tinggi daripada ahli parlimen. Samalah macam di Sarawak pun sama. Tetapi masalahnya, peruntukan federal pun bagi paling besar berbanding dengan negeri lain. Tapi masalahnya tetap sama. Isu elektrik, current, isu air, isu infra, jalan, lampu dan sebagainya. Kenapa tak selesaikan masalah itu? Bagi saya sebab pengurusan. Dan kalau lihat kepada kemunculan parti-parti yang banyak ini, so masih lagi kita kena balik kepada siapa yang menguruskan negeri itu. So I strongly believe Sabahan dia akan buat pemilihan yang tepat, bijak lah kali ini untuk memastikan pengurusannya dengan lebih cekap, telus dan bersih lah. Harap-harap gitu lah. Sebab saya pergi, sebenarnya saya pun sakit hati tau. Waktu saya nak turun berkempen rumah ke rumah kan, saya tengok keadaan rumah, saya rasa macam malu tau. Sebab gaya hidup ataupun hidup mewah, hidup miskin rakyat itu sebenarnya mencerminkan sama ada pemimpin itu gagal ataupun berjaya. Nah, kalau lihat dalam konteks Sabah, dia mencerminkan kegagalan pemimpin. Dah puluh tahun kita merdeka, puluh tahun kita menjadi satu kesepakatan dalam Malaysia, pembentukan Malaysia, masih lagi ada rakyat yang duduk di kawasan-kawasan yang sangat saya kata menyakitkan hati saya lah. So yalah, harap-harap kita akan menjadikan segala ini sebagai satu sejarah dan membuka satu lembaran politik baru lah di Sabah. Okay, thank you YB. Okay, before we end, YB, sekarang musim SPM. Kita pun terimbas balik bila kita ambil SPM at time, full of nerves and all. Maybe you got any nasihat ataupun mungkin any plan for all these calon-calon SPM? Calon-calon SPM yang telah memulai ujian tulisan, saya harap dapat perform yang terbaik, hadir di tempat peperiksaan dengan tenang dan yalah, dia buat yang terbaik lah. Dan kalau lihat kepada kerja-kerja kita dulu kan, kita memang bagi galakan sepenuhnya lah kepada calon-calon SPM, baik sebelum ataupun selepas. Sebelum peperiksaan kita sampaikanlah sedikit barang-barang tulisan kepada calon-calon SPM dan memberikan kata-kata semangat kepada mereka supaya kami doakan jugalah kejayaan mereka. Dan lepas keputusan SPM dikeluarkan,
Pusat Khidmat dalam tempoh 3 tahun yang lalu memang kita bagi saguati lah kepada mereka yang memiliki keputusan yang cemerlang. Mana-mana yang 6A dan ke atas itu, setiap A kita bagi RM50 sebagai satu hadiah bagi menghargai usaha mereka. Tapi pada masa yang sama juga tahun depan kami pun akan cuba satu lagi usaha yang baru, iaitu kita tidak hanya memberikan galakan dan sumbangan kepada mereka yang memiliki keputusan cemerlang, tetapi mungkin mereka yang mendapat keputusan sederhana, kita akan gerakkan kempen TVET, kesedaran TVET secara besar-besaran kepada mereka. Sebab bagi saya mungkin mereka ni bukan lemah dalam kejayaan mereka ataupun dalam peperiksaan ini. Mungkin mereka memiliki kekuatan, kelebihan dalam bidang-bidang yang lain. So penting untuk kita pastikan kita dapat betul-betul mencongkil bakat oleh setiap individu itu dan meletakkan mereka ke dalam satu tempat yang betul. So memang saya dalam proses untuk mendapatkan lebih banyak lagi info melalui kawan-kawan saya yang berurusan dalam Majlis TVET Negara. Saya haraplah kita boleh menempatkan kepada mereka yang mungkin dia kurang baik dalam SPM tetapi dia ada kebakatan, ada bakatnya dalam sektor-sektor yang lain. Thank you YB, thank you for your effort, thank you juga untuk Saguhati. Hantam Saguhati, orang bagi kita hantam. Kita hantam, do your best lah hantam ke Saguhati. Ya, yakin boleh. So, okay, sekian saja untuk episod Apa Kahing. Jumpa lagi next episode. Terima kasih. Jumpa lagi, bye.